Hai semua. Okey, video kali ni cara nak tukar minyak CVT dan filter untuk gearbox CVT Toyota Vios. Okey, ni aku gunakan ni Allen key size 6 untuk buka drain nut ni. Okey, dah buka, tunggu minyak habis keluar. Minyak dah menitik habis. Okey, apabila minyak dah menitis habis macam ni, kau kena pakai Allen key yang sama tadi, saiz 6. Buka ada satu tube plastik ya, oil leveling tube. Dia kena buka keluar. Okey, apabila dah tercabut ni, minyak akan turun habis lah yang ada dalam sum tu. Ini dia, oil leveling tube. Okey, ni minyak 25,000 km ya, CVT Toyota. Agak gelap ya, dia macam, bukan macam minyak hitam tu, dia macam black currant lah, warna black currant. Okey, pasang balik drain nut tadi sebab aku nak buka dia punya sum ni, oil sum ni, nak tukar filter sekali kan. Kena buka bolt saiz 10 dan ada 14 biji. Tak silap aku 14 ke 16. Buka semua, longgarkan dulu. Lepas tu boleh pusing dengan tangan lah bolt tadi. Okey, dah tercabut oil tu. Nampak ni adalah filter, CVT filter. CVT filter ni dia nak buka dia kena gunakan spanner saiz 10 ya. 10 mm, ada 3 biji. Dah tanggal bolt tu, tarik je. Dia melekat dekat ni. Dia ada satu o-ring. O-ring tu kan, laluan minyak dia sudut daripada bawah naik atas. Okey, ni adalah filter lama. Aku tukar setiap 50,000 lah. Setiap 50,000 minyak dengan filter. 25,000 minyak saja. Ni dah 50,000 lah ni. Ni keadaan dia. Filter ni daripada Mexico, original Mexico. Dan tengok keadaan dia punya filter dalam tu pun agak kotor sikit lah. Okey, ini keadaan dalam sum ni. Sum ni tengok dia ada 3 magnet kat segi tu. Ada magnet yang aku sentuh ni. Ni adalah magnet ni. Dia merakat habuk lah, dia menjedut habuk. Habuk halus lah. Dia tak jadi macam tajam tu kan, tak ada. Kalau tengok jenis gearbox model lain, dia tajam-tajam macam apa tu, berduri kan. Ni tak ada, dia melekat macam tu je. Macam ni habuk halus lah. Kehausan dalam gearbox. 3 biji magnet. Okey, ni setelah buang filter, ni lah keadaan dia. Rupa dalaman bawah lah, sebelah bawah nampak macam bah body lah. Nampak macam tak adalah kotor. Okey, oil sum tadi aku dah cuci, kilat. Ni aku akan gunakan filter ni made in Thailand, Toyota Thailand. Yang tadi sebelum ni aku pakai Mexico sebab harga dia mahal sangat. Tapi yang gasket ni aku pakai made in Japan. Made in Japan, gasket original dia memang besi ya. Memang besi. Inilah perbezaan antara sebelah kanan yang lama, made in Mexico. Yang aku pegang ni adalah made in Thailand.
OEM Toyota Thailand. Ni adalah Mexico. Daripada segi luaran tu ada beza sikit lah dia punya groove tu kan. Filter dalam pun beza juga. Nampak yang original ni lebih halus. Yang Thailand ni agak kasar sikit. Tapi function sama je, lebih kurang je. Okey, aku dah pasang ni filter ni. Pasang balik macam buka tadi. Ada 3 biji bolt saiz 10 Ketatkan balik. Okey, jangan lupa pasang o-ring O-ring yang aku beli set ni daripada Thailand, dia siap bagi o-ring baru. So pasang o-ring barulah. Okey, ni gasket Gasket dia metal, gasket dia besi made in Japan. Sebenarnya kalau ikutkan harga gasket ni lagi mahal daripada filter tadi, filter made in Thailand tu. Dan gasket ni harga lagi mahal. Sebab gasket ni tak perlu kalau nak tambah gam ke apa, tak perlu. Okey, ni aku nak pasang lah. Aku sedang pasang ni. Mula-mula kau orang letak gasket tu atas sum tadi. Lepas tu letak siap-siap dia bolt saiz 10 tadi. Macam aku buat ni kan. Okey, pasang kiri kanan dulu untuk dia pegang kan. Sebab kerja seorang. Lagipun aku jack kereta sebelah ya. Kena meniarap bawah kereta lah. Okey, pasang bolt ikat dengan tangan dulu, kiri dan kanan dulu. Biar dia pegang dulu kan. Pastikan lubang gasket tu ngam. Kalau original tak ada isu lah. Tak ada isu, gasket dia memang ngam-ngam, dia buat cantik. Okey, ikat lagi sini. Macam tu lah. Lepas tu terus masukkan semualah. Pusing dulu dengan tangan bolt tu. Lepas tu guna nampak longgar, pusing dengan tangan macam ni. Lepas tu bolehlah guna box saiz 10 tu, ratchet tu. Ketatkan dulu pakai tangan. Okey, lepas tu kau kena ni lah. Ketatkan pakai spana ni. Selang-selang berlawanan. Kiri kanan, kanan kiri, macam tu lah. Biar dia ikat tu sekata lah. Okey, dengan spana biasa tu aku ikat agak-agak je. Catat sikit. Dan aku akan gunakan ni torque wrench ni. Torque wrench ni 12 foot pound set pada 12 foot pound dia punya top. Mula-mula aku buat 10 dulu. Aku buat tarik 10 pound dulu, foot pound dulu. Okey, selang-seli juga macam ni. Okey, ni aku ikat dengan top 10 foot pound dulu ya. Dia nak 12. Okey, kawan selang-seli macam ni biar dia sekata lah, sekata. Apa dia punya ketat tu sekata. Yang tak ada torque wrench pun tak ada masalah. Kau agak-agak je lah. Jangan terlalu ketat, nanti loose. Dia punya gearbox punya thread dekat gearbox kan. Okey, untuk second round aku naikkan lagi 2 foot pound jadi 12 lah. Tadi 10. Ni 12. 12 foot pound bersamaan dengan kalau newton meter aku rasa dalam 16 lebih kot. Sebab aku punya torque wrench ni ada foot pound dengan kilo tu je. Okey,
Ni adalah 12 foot pound Macam tadi juga cara dia. Selang-selang, menyilang macam tu. Silang-silang macam tu, ikatkan secara menyilang. Okey, dah ketat Oisam. Bolehlah korang buka ni. Saiz 24 ya, box saiz 24 untuk masukkan minyak CVT baru. Ni dia ada tulis FE. Untuk kali ni aku cuba pakai minyak CVT Castrol. Dan untuk oil leveling tak ada dalam video ni, mungkin next video. Okey, selamat mencuba.